Rajam menunjukkan satu graf linear. Ini graf linear. Nyatakan hubungan Y terhadap X. Apa dia ni? Hubungan. Graf ini maksudnya graf ubahan. Tengok gini graf ubahan ni. Kena familiar dengan graf ni. Jadi bentuk ni langsung ke songsang? Y kada songsang dengan 1/X. Ni. Y songsang. Gini lah. Maksudnya tulis gini. Tulis je gini. Tak. Kalau dia sini X saja, cara awak ubah tu gini lah. Kalau dia tulis X sini, maksudnya gini awak tulis. Baca tu kalau tak betul pun tak apa deh. Sebab kita tulis. Okay, kita baca tapi macam kalau kita tahu tu, kita tahulah maksudnya ni songsang. Ini songsang. Ini secara langsung. Ini secara songsang. Okay, satu markah. Kalau dia nak hubungan, inilah hubungannya. Okey. Seterusnya, jadual menunjukkan hubungan, ni dia tidak berkait dengan A dengan B, dia tidak berkait. Hubungan antara tiga pemboleh ubah D, E, F. Okey. D, saya cikgu buat sini. D berubah secara langsung dengan punca kuasa 3 E dan kuasa 2 F. F kuasa 2. Boleh? D berubah secara langsung dengan punca kuasa 3 E dan kuasa 2 F. Maksudnya F kuasa 2. Okey, kita cari, ambil dulu ada belakang ni untuk dapatkan K. Tengok ada belakang. Tak ada ni jangan duduk tebal lah. Ambil dulu ada belakang ni. Sebab kita nak cari nilai K. So tukar bentuk ubahan kepada bentuk persamaan. D sama dengan K punca kuasa 3E F kuasa 2. F kuasa 2. Masuklah nilai. D berapa? 9. K tak tahu sebab K kita nak cari. Punca kuasa 3 E berapa? 27. Darab buat kurungnya pun tak apa deh. Macam gini tak apalah sebab dia masih dalam nombor abjad. Tapi bila dah buat nombor awak kena ada beza lah. Tak boleh sambung. Kalau sambung terus dia tak tahu operasi ke apa tu. Jadi kena buat sama ada nak buat darab ke, nak buka kurungnya ke, ikutlah. Okey, F kuasa 2. Mana? 5. Awak kita kuasa 2. Boleh. Kuasa 2 dalam pun boleh. Tak ada masalah. Okey. So kira berapa K? Berapa dapat K? Okey, berapa dapat K? Kosong poin 0.12. Okay, masukkan dalam ni balik. U sama dengan 0.S D. Ni 9 tak? D. D sama dengan 0.12 punca kuasa 3E dan F kuasa 2. Guna untuk dapatkan nilai E, nilai X. Okey, D berapa? D 24. Sama dengan 0.12 punca kuasa 3 E berapa? E itu X. F 10 kuasa 2. So buat dulu X sama dengan. Guna kalkulator dapatkan X sama dengan markah awak. Sini satu markah.
Masukkan balik sini satu markah. Jawapan akhir 1. Boleh?